Hai, hello guys. Hari ni Syu ada di MITEC Mata Fair 2026. So hari ni Syu bersama dengan Encik Ahmad Jaki bin Unah Ali, iaitu Presiden Mata. Esko. Presiden. Okey. Esko Mata. Okey, itu Mata ialah Malaysia Tourism Agency Association. Ya, betul. Okey, so hari ni boleh tak Encik Ahmad Jafi bercerita sikit tentang aktiviti hari ni, kenapa ada dekat sini di MITEC, kenapa buka booth dekat sini, tujuan hari ini berada di sini. Okey, pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada kita punya moderator yang manis ni ya. Orang-orang yang holidays ni, percutian ni dia kena mood ceria-ceria. Mana-mana pun rakyat Malaysia semua yang nak pergi bercuti, eloklah hubungi kami. Sebab kami ni lebih kepada ceria-ceria senyum. Bila kita pergi bercuti ni, bila senyum-senyum tu dia ibarat ada sikit macam kita punya ni apa tu, dapatkan mengelakkan daripada kita merasa stres. Jadi bila kita travel, kita hilang stres. Jadi dengan pada petang ni saya bersama dengan apa ni, Cik Syuhaida ni, saya rasa memang mood ceria lah untuk bercuti ke Hainan, Pulau Hainan. Pulau Hainan, China. Special. Ya. Okay. Saya pada petang ni saya mewakili MATA, Mata. Jadi Malaysian Tourism Agency Association. Jadi saya mewakili juga saya punya presiden lah, Datuk Seri Khalid dan juga Vice Presiden saya, Datuk Jeffrey Sulaiman. Jadi saya mewakili mereka. Jadi objektif saya di sini adalah untuk memberitahu penonton-penonton dan penggemar-penggemar percutian di luar sana supaya boleh datang ke Hainan Tourism Booth. Hainan Tourism Booth ni di hall 8, kan di hall 8. Hall 8 masuk je entrance, terus je kat belakang tu ada 2 booth, kita dekat situ. Ya, betul Cik Syuhaida. Jadi kita minta kalau boleh datang sini, sebab di sini kita ada menawarkan package Muslim. Kita untuk tourism yang Muslim ataupun Muslim friendly lah. Lebih kepada keperluan pelancong-pelancong member agama Islam. Ya, betul. Jadi di sini kita berkolaborasi dengan domestic travel agent kita di sini, iaitu Orange Leisure Travel. Orange Leisure Travel ni yang menjual package promosi bukan saja ke Hainan, tetapi juga ke Dali, Yunnan, Xi'an, Zurich. Semuanya package Islam Muslim, yang di mana di sana juga kita akan pergi tour di tempat-tempat Muslim lah. Seperti kita akan pergi ke buat lawatan ke masjid-masjid, restoran-restoran halal, sejarah-sejarah Islam di negara China. Masalah budaya, makanan. Ya, betul. Tentang kehidupan rakyat yang lokal dekat. Ya, betul. Biasanya Hainan tu pulau yang besar. Hainan pulau besar. Dia ada tropical weather. Ya, betul. Ini mesti menarik lah sebab orang Malaysia mesti suka. Ya. Hainan ni dia di selatan China, berdekatan dengan utara Vietnam. Jadi pulaunya besar dan saya rasa rakyat Malaysia kalau nak pergi bercuti di sini memang terbaik sebab dia merupakan pulau yang banyak tempat-tempat percutian yang menarik lah. Jadi saya cadangkan rakyat Malaysia yang nak pergi bercuti tu bolehlah menghubungi Orange Leisure Travel untuk dapatkan package menarik.
untuk ke sana. Package yang special tu bukan hanya untuk mata fair kan, tapi lepas habis mata fair pun package yang sama masih lagi di offer kan, betul tak? Ya, betul Cik Syuhada. Selepas habis mata fair ni pun, kita pejabat Oris Leisure ni dikajar dan boleh hubungi juga kami nanti. Kami boleh ada tertera nombor website dan nombor telefon kami di bawah ni nanti. Jadi boleh hubungi kami. Kami akan memberi semua package-package yang menarik lah di provinsi-provinsi, di wilayah-wilayah di timur ataupun di selatan ataupun di barat China. Wow. Menarik tu. Dan fokus kepada Islamic. Ya, fokus kepada Islamic. Jadi orang Malaysia, especially orang Melayu, tak perlu risaulah sebabnya selalu kan kita risau pasal halal, nak solat macam mana, nak toilet dia macam mana. Ya, betul. Kan? Ya. Jadi kita dekat sini akan bantu lah. Ya. Agensi akan bantu untuk pelancong Malaysia lah, especially yang beragama Islam, memudahkan kita Ya. negara Islam Betul. untuk melancong di negara yang bukan Islam tapi ada Muslim friendly punya package. Ya, betul. Jadi untuk pengetahuan penonton, pendengar di luar sana, saya daripada MATA ni, MATA ni, juga telah beberapa kali membuat fan trip ke wilayah-wilayah di China ni bersama dengan ahli-ahli kami, di mana kami membawa travel agent ataupun syarikat-syarikat yang mengendalikan pelancongan lah, pengurusan pelancongan di Malaysia ni. Kami telah beberapa kali bersama dengan Orange Leisure dan tourism, maksud saya tourism board di China. Contohnya macam Hainan Tourism. Sekarang ni Hainan Tourism mengalu-alukan kami untuk pergi ke sana sekali lagi untuk membawa ejen-ejen, syarikat-syarikat travel agent ke Hainan. Jadi it's a big opportunity lagi kalau kita tak datang. Bukan senang. Ya. Okey, lepas ni apa lagi aktiviti yang akan berlangsung? Okey, untuk itu soalan bonus tu. Memang saya tunggu-tunggukan. MATA ni kita punya expo domestik yang approach kepada expo antarabangsa juga. Nama expo kami adalah WITEX. WITEX. World Islamic Tourism and Trade Expo. Pada tahun ini akan dibuat di World Trade Center Kuala Lumpur. Jadi saya berharap semua pendengar-pendengar, penggiat-penggiat industri pelancongan, GRC pelancongan, di bawah agensi-agensi kementerian dan juga syarikat-syarikat pengendali agensi pelancongan, individu seperti pemandu pelancong, semua yang berada di dalam industri untuk datang ke WITEX. WITEX ni pada tarikh 21 hingga 23 Ogos 2026. Tahun Cik Syuhada pun kena ada sana. Cik Syuhada ni mungkin dia boleh tarik ramai dia punya peminat-peminat dia untuk berkampung di World Trade Center pada Expo WITEX. Generasi muda, generasi X5. Gen Z. Jadi WITEX ni kita ada pempamernya. Kita ada syarikat-syarikat travel agent, contohnya kita juga ada, sebagai contoh kita ada negara daripada Uzbekistan. Uzbekistan, Thailand, China, Brunei, Indonesia daripada Sumatera Barat. Diorang ada ambil kita punya booth lah.
Lepas tu kita ada lagi lah beberapa negara daripada Timur Tengah ada yang datang juga. Jadi mereka ini semuanya akan mempromosikan produk-produk pelancongan, termasuk juga termasuk juga kebudayaan dan produk-produk perdagangan mereka. Jadi saya berharap pendengar-pendengar dan penonton-penonton di sana, di luar sana untuk hadir pada 21 hingga 23 Ogos di World Trade Center. Okey, 21-23 Ogos kan? Ogos, ya. Okey, datang ramai-ramai, especially yang muda-muda, semualah, semua. Semua dari Malaysia. Ya. Datang wajib dekat PWTC kan? Ogos nanti, lot of days. Ya. Okey. Jangan lepaskan peluang ini ya, sebab kita banyak syarikat-syarikat dan organisasi Islam yang ingin memamerkan produk-produk dan perkhidmatan kepada masyarakat Muslim di Malaysia dan antarabangsa. Dan tak lupa juga kita ada syarikat yang mempromosikan artifak karyawan mushaf Al-Quran, untuk pameran-pameran daripada ilmuwan Islam ada pada masa 3 hari tu. Jadi rugi kalau tak datang. Yang ni menarik kan? Sangat Ya, menarik. sangat menarik. Jadi sekali lagi saya ingin menekankan di sini, datanglah ke VTEX 2026. Okey. Jangan lupa datang ke VTEX ke PWTC pada Ogos tahun ni 2026. Ya. Ramai semualah datang dari Malaysia, Muslim ke Muslim ke, semua young generations and all generation. Okey? Okey. Okey. Terima kasih. Lagi.